Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani dan salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru bertaraf dunia. Nama saya Muhammad Zaim Faris bin Muhammad Fauzi. Pada pagi ini, saya akan menerangkan tentang perubahan harga petroleum yang berlaku di dalam negara Malaysia. Pergi ke taman memetik melati, singgah sebentar di tepi perigi. Lama diberi, hari zikri, sudi mengenal budi perketi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber alternatif yang mempengaruhi kedudukan ekonomi di negara Malaysia. Petroleum merupakan bahan api fosil yang terjadi secara semula jadi melalui sisa organisma laut, sebagai contoh tumbuhan dan haiwan kecil yang telah tertimbus di dalam tanah berjuta-juta tahun dahulu. Kemudian mengalami tekanan dan haba yang sangat tinggi. Petroleum biasanya hadir dalam bentuk cecair, tetapi kadang-kadang ia juga hadir dalam bentuk air dan berwarna hitam pekat. Tetapi petroleum juga boleh hadir dalam bentuk gas. Petroleum dikeluarkan daripada perut bumi melalui proses telaga minyak. Seperti mana yang kita tahu, tenaga petroleum merupakan tenaga yang sangat penting bagi negara kita dalam mengekalkan ekonomi negara. Antara kegunaan petroleum ialah menghasilkan gas, diesel dan minyak untuk kenderaan. Kedua pula ialah menjana tenaga elektrik. Yang ketiga, petroleum digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan plastik, cat, kosmetik dan bahan kimia. Dan yang terakhir, petroleum digunakan dalam perindustrian dan pengangkutan. Malaysia kini sedang berada dalam peralihan kuasa daripada perubahan tenaga daripada tenaga petroleum dan tenaga gas asli berubah kepada tenaga oleh baharu TBB. Peralihan ini bukan sekadar peralihan yang amat penting, tetapi ia merupakan langkah bagi memperluaskan lagi dari segi geopolitik negara dan mengembangkan dari segi ekonomi negara yang mampu menarik pelbagai pelabur asing datang untuk melabur di negara kita. Kebergantungan kepada sumber tenaga boleh baharu TBB mampu mengembangkan lagi dari segi ekonomi negara. Contohnya, tenaga boleh baharu seperti tenaga hidro, tenaga suria, tenaga biogeosim dan sebagainya. Langkah ini kebiasaannya berlaku turun naik dalam segi harga pasaran negara. Di samping itu, negara Malaysia juga dapat mengembangkan lagi dari segi tenaga negara, iaitu energy security, yang mampu memastikan tenaga ini dapat digunakan secara tidak terhad berbanding dengan tenaga petroleum dan gas asli yang menggunakan secara terhad. Seterusnya, kita pergi pula kepada cabaran peralihan tenaga. Terdapat pelbagai cabaran peralihan tenaga di Malaysia ini, tetapi cabaran paling ketara adalah pembangunan kos yang amat tinggi. Hal ini demikian kerana untuk kita membina satu empangan seperti empangan Tasik Kenyir dan sebagainya, ia menelan berjutaan ringgit untuk membina satu empangan. Kesannya, para penduduk di sekitar empangan terpaksa berpindah kesan daripada pembinaan empangan tersebut. Cabaran dari segi penggunaan kepakaran dan teknologi serta teknikal yang terkini. Hal ini demikian kerana negara berdepan dengan penggunaan teknologi luar dan kebergantungan dengan teknologi daripada luar negara. Secara tidak langsung, perkara itu juga dapat menelan belanja kos kepada negara kita. Di samping itu,
kita juga turut melihat dari segi infrastruktur negara kita. Hal ini demikian kerana dalam memperbangunkan sumber tenaga teknologi boleh baharu ini, kita dapat lihat bahawa untuk membina ladang solar perlu mencari tempat yang sesuai dan strategik. Contohnya kita dapat lihat dari ladang solar yang ada di Malaysia, iaitu di Sepang, Selangor, yang perlu mencari kawasan yang lapang untuk membinanya. Sudah terang lagi bersuluh, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi merupakan antara cabaran negara Malaysia dalam memperbangunkan sumber tenaga alternatif, iaitu sumber tenaga boleh baharu. Kesimpulannya, penggunaan sumber tenaga alternatif atau tenaga boleh baharu memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan negara kita. Hal ini demikian kerana sumber tenaga alternatif atau tenaga boleh baharu menyumbangkan kepada kepentingan dan memberi manfaat kepada negara dan juga rakyat. Antara kepentingannya termasuklah kita dapat menggunakannya tanpa perlu memikirkan tenaga itu habis ataupun tidak. Lebih penting lagi, sektor ini dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Sekaligus, kita dapat mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Secara keseluruhannya, kejayaan ini amat penting bagi memastikan negara kita terus maju serta berdaya saing dengan negara-negara seperti negara China dan juga Jepun. Perkara ini perlulah disokong oleh masyarakat dan juga Perdana Menteri kita supaya terus berkembang agar negara kita tetap dipandang tinggi oleh negara lain. Bayangkan, dua buah negara yang jumlah penduduk melebihi 1/3 populasi dunia, iaitu China dan India. Dua kuasa ekonomi yang sedang bangkit, berkembang pesat, membina bandar pintar, lebuh raya, kilang dan jutaan kenderaan baharu setiap tahun. Semua ini memerlukan satu perkara, iaitu tenaga. Dan tenaga utama yang menjadi pilihan mereka ialah tenaga petroleum. China sebagai antara kuasa industri yang terbesar di dunia memerlukan minyak untuk menggerakkan sektor pembuatan, pengangkutan, pembinaan dan ekspornya. Setiap kilang yang beroperasi, setiap kapal yang berlayar membawa barangan ke serata dunia. Semuanya bergantung kepada bahan api. Begitu juga negara India yang sedang melalui transformasi ekonomi yang besar-besaran. Pertumbuhan kelas pertengahan yang pesat meningkatkan pemilikan kenderaan, meningkatkan perjalanan udara dan memperluaskan sektor perindustrian. Apabila dua negara gergasi ini meningkatkan permintaan minyak secara mendadak, pasaran global mula terasa tekanannya. Permintaan melonjak tinggi, namun bekalan tidak boleh meningkat secara serta-merta. Di sinilah hukum ekonomi memainkan peranannya, iaitu apabila permintaan melebihi penawaran, harga akan meningkat dengan lebih tinggi. Kenaikan ini bukan sahaja dirasai di Beijing atau New Delhi, ia juga dirasai di Kuala Lumpur, Jakarta, London dan New York. Harga minyak mentah yang meningkat menyebabkan kos pengangkutan naik. Kos pengeluaran barang meningkat, harga makanan dan barangan harian turut terkesan. Inilah realitinya selagi China dan India berkembang sebagai kuasa ekonomi utama di dunia, selagi itulah permintaan petroleum akan kekal tinggi dan selagi itulah harga minyak akan terus terdedah kepada tekanan kenaikan. Poin yang kedua pula ialah ketidakstabilan politik, api konflik yang membakar harga minyak. Jika permintaan adalah ombak, maka politik adalah ributnya.
Dunia petroleum tidak pernah sunyi daripada konflik geopolitik. Banyak negara pengeluar utama minyak terletak di kawasan yang tidak stabil, iaitu Timur Tengah, Asia Barat dan sebahagian rantau Asia. Apabila berlaku peperangan, rampasan kuasa, sekatan ekonomi atau ketegangan diplomatik, pengeluaran minyak boleh terganggu dalam sekeli mata. Telaga minyak boleh ditutup, laluan penghantaran boleh disekat, pelabur menjadi panik dan pasaran menjadi gelisah. Contohnya, jika berlaku konflik di Selat Hormuz yang merupakan laluan yang sangat penting untuk penghantaran minyak dunia, ianya hanya kabar angin. Gangguan sudah cukup untuk melonjakkan harga minyak. Hal ini kerana pasaran bertindak berdasarkan jangkaan. Ketakutan terhadap kekurangan bekalan menyebabkan pembeli berebut untuk mendapatkan stok. Lalu, harga minyak akan naik mendadak. Tambahan pula, sekatan ekonomi terhadap negara pengeluar tertentu akan mengurangkan jumlah minyak yang memasuki pasaran global. Dengan kurangnya bekalan bermakna persaingan untuk mendapatkan minyak menjadi lebih sengit. Dalam dunia petroleum, satu percikan konflik boleh menjadi api yang besar yang mampu membakar kestabilan harga global. Selagi dunia tidak bebas daripada ketegangan politik, selagi itulah harga petroleum akan terus bergejolak. Di sebalik segala konflik dan pertumbuhan ekonomi, terdapat satu hukum yang tidak pernah berubah, iaitu hukum penawaran dan permintaan. Inilah asas kepada segala pergerakan harga petroleum. Apabila pengeluaran minyak meningkat, sebagai contoh, apabila negara-negara OPEC bersetuju untuk menambah kuota pengeluaran, bekalan bertambah dan harga boleh menurun. Namun apabila pengeluaran dikurangkan secara sengaja untuk menstabilkan pasaran, maka dengan itu harga boleh melonjak naik dengan sangat tinggi. Begitu juga dengan permintaan. Ketika ekonomi dunia berkembang, permintaan minyak meningkat. Namun ketika krisis ekonomi melanda, seperti semasa pandemik global, permintaan merosot dengan sangat mendadak. Kapal terbang tidak terbang, kilang tidak beroperasi, jalan raya lengang. Akibatnya, harga minyak boleh jatuh secara drastik. Pasaran petroleum adalah cerminan langsung keseimbangan ini. Ianya sangat sensitif, ianya pantas bertindak dan ianya tidak mengenal belas kasihan. Satu keputusan mesyuarat OPEC, satu laporan stok minyak Amerika Syarikat, satu perubahan unjuran ekonomi global, semuanya boleh mengguncang harga dalam beberapa jam sahaja. Kita masuk poin yang keempat, iaitu keperluan domestik negara pengeluar. Bila pengeluar sendiri lebih memerlukan. Ramai menyangka bahawa negara pengeluar minyak hanya mengeksport hasil bumi mereka. Namun, secara hakikatnya, negara-negara ini juga mempunyai keperluan domestik yang sangat tinggi. Sebagai contoh, negara seperti Arab Saudi, Rusia dan Iran bukan sahaja mengeksport minyak, malah menggunakan sebahagian besar untuk menjana elektrik, menggerakkan industri dan memenuhi subsidi bahan api kepada rakyat di negara mereka sendiri. Apabila penggunaan domestik meningkat, jumlah minyak untuk dieksport semakin berkurangan, maka bekalan global turut menyusut. Kesannya, harga minyak akan naik. Tambahan pula, ada negara yang sengaja mengahadkan pengeluaran bagi menjaga harga pasaran agar tidak jatuh terlalu rendah. Strategi ini bertujuan melindungi
pendapatan negara, tetapi dalam masa yang sama memberi kesan kepada pengguna di seluruh dunia untuk menunjukkan bahawa keputusan dalaman sesebuah negara pengeluar boleh memberi impak global yang sangat besar. Poin yang kedua pula ialah peningkatan harga barang. Kesan kedua perubahan harga petroleum yang tidak kurang pentingnya ialah peningkatan harga barang dan perkhidmatan. Petroleum merupakan sumber tenaga utama dalam pelbagai sektor ekonomi termasuk pengangkutan, perindustrian, pertanian dan logistik. Oleh itu, apabila harga petroleum meningkat, kesannya akan meresap kepada seluruh rantaian ekonomi. Pertama sekali, sektor pengangkutan adalah yang paling terkesan. Lori, kapal terbang dan kenderaan komersial bergantung sepenuhnya kepada bahan api. Apabila kos bahan api meningkat, kos pengangkutan barang dari kilang ke gudang dan seterusnya ke pasaran turut meningkat dengan lebih tinggi. Peniaga terpaksa memindahkan kos tambahan ini kepada pengguna dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Kesan ini tidak terhenti setakat kos pengangkutan. Dalam sektor perindustrian, petroleum digunakan sebagai bahan mentah dan sumber tenaga untuk menjalankan mesin dan proses pengeluaran. Apabila kos tenaga meningkat, kos pengeluaran juga turut meningkat. Syarikat-syarikat mungkin terpaksa menaikkan harga produk mereka untuk mengekalkan keuntungan dan kelangsungan operasi. Begitu juga dalam sektor pertanian. Petani menggunakan jentera yang memerlukan bahan api, baja yang berasaskan petroleum serta sistem pengangkutan yang menghantar hasil tanaman ke pasaran. Apabila kos-kos ini meningkat dengan tinggi, harga makanan turut meningkat. Inilah yang akhirnya memberi kesan langsung kepada rakyat, khususnya golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana yang lebih terdedah kepada tekanan kos sara hidup. Peningkatan harga barang akibat kenaikan petroleum juga boleh menyumbang kepada inflasi. Apabila harga barangan asas seperti makanan, pakaian dan perkhidmatan meningkat secara berterusan, kuasa beli rakyat akan menurun. Maka gaji yang diterima mungkin tidak lagi mencukupi untuk menampung pembelanjaan harian mereka. Keadaan ini boleh menjejaskan kesejahteraan sosial dan meningkatkan jurang ekonomi dalam masyarakat. Jelaslah bahawa perubahan harga petroleum mempunyai kesan berantai yang sangat luas terhadap ekonomi di negara dan kehidupan rakyat. Peningkatan harga barang bukan sahaja memberi tekanan kepada pengguna, malahan turut mencabar kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan. Oleh itu, usaha untuk mempelbagaikan sumber tenaga, meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga serta memperkukuh sistem kawalan harga amat penting bagi mengurangkan kesan negatif ini. Sebagai rakyat yang prihatin, kita juga perlu mengamalkan gaya hidup yang lebih berjimat dan menyokong usaha ke arah penggunaan tenaga yang lebih lestari demi kesejahteraan bersama. Isi yang pertama iaitu bebanan subsidi minyak yang terlalu tinggi. Perubahan harga petroleum di pasaran dunia bukanlah satu perkara yang kecil. Ia juga bukan sekadar angka yang turun dan naik di papan indeks ekonomi, tetapi
membawa kesan yang besar terhadap kestabilan kewangan sesebuah negara. Antara kesan utama perubahan harga petroleum ialah bebanan subsidi minyak yang terlalu tinggi yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Apabila harga petroleum dunia meningkat secara mendadak, kerajaan sering mengambil langkah untuk mengekalkan harga minyak domestik pada kadar yang lebih rendah melalui pemberian subsidi. Tujuannya adalah untuk melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup yang melambung tinggi. Namun begitu, langkah ini datang dengan harga yang mahal kepada negara. Semakin tinggi harga petroleum dunia, semakin besar jumlah subsidi yang perlu disalurkan oleh kerajaan bagi menampung perbezaan harga tersebut. Subsidi yang terlalu tinggi boleh memberi tekanan besar terhadap bajet negara. Peruntukan kewangan yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan sektor pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan kebajikan rakyat terpaksa dialihkan bagi menampung subsidi minyak. Akibatnya, perancangan pembangunan negara mungkin terganggu atau ditangguhkan. Ini memberi kesan jangka panjang terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Lebih membimbangkan, subsidi berskala besar kadangkala tidak disasarkan dengan tepat. Golongan berpendapatan tinggi yang memiliki lebih banyak kenderaan turut menikmati manfaat subsidi yang sama seperti golongan berpendapatan rendah. Hal ini menyebabkan ketirisan dan pembaziran sumber negara. Dalam jangka masa panjang, keadaan ini boleh meningkatkan defisit fizikal negara dan menambah bebanan hutang kerajaan. Selain itu, kebergantungan yang berterusan terhadap subsidi boleh melemahkan daya tahan ekonomi negara, iaitu rakyat dan industri menjadi terlalu selesa dengan harga rendah yang disokong kerajaan, lalu kurang terdorong untuk mencari alternatif seperti penggunaan tenaga boleh diperbaharui atau pengangkutan awam. Ini menjadikan ekonomi kurang fleksibel apabila berdepan kejutan harga petroleum pada masa hadapan. Oleh dengan itu, jelaslah bahawa bebanan subsidi minyak yang tinggi bukan sekadar isu kewangan semata-mata, tetapi turut memberi kesan kepada struktur ekonomi dan hala tuju pembangunan negara. Kerajaan perlu mencari keseimbangan antara melindungi kebajikan rakyat dan memastikan kedudukan fizikal negara kekal kukuh. Rakyat pula perlu memahami bahawa setiap subsidi yang dinikmati mempunyai kos yang perlu ditanggung bersama sebagai sebuah negara. Yang kedua, jenis sumber tenaga alternatif di Malaysia. Penggunaan sumber tenaga alternatif semakin menjadi keutamaan terutamanya di negara Malaysia selaras dengan agenda pembangunan lestari dan komitmen pengurangan pelepasan karbon. Tenaga alternatif bukan sahaja membantu menjaga alam sekitar, malah memainkan peranan yang amat penting dalam mengukuhkan kedudukan ekonomi negara. Yang pertama, kita pergi kepada tenaga solar. Di Malaysia mempunyai kelebihan semula jadi yang sangat besar dalam pembangunan tenaga solar. Hal ini demikian kerana negara Malaysia terletak di iklim khatulistiwa. Negara Malaysia juga menerima cahaya matahari secara konsisten
sepanjang tahun dengan purata 4 hingga 6 jam cahaya matahari sehari. Keadaan ini menjadikan tenaga solar sebagai sumber tenaga boleh baharu yang paling berpotensi untuk dimajukan. Sejak tahun 2016, kerajaan telah melaksanakan program Large Scale Solar LSS yang bertujuan menggalakkan pembangunan ladang solar berskala besar oleh syarikat swasta. Selain itu, skim Net Energy Metering (NEM) pula memberi peluang kepada pengguna domestik dan industri untuk memasang panel solar dan menjual lebihan tenaga elektrik kembali kepada grid nasional. Langkah ini bukan sahaja mengurangkan bil elektrik pengguna, malah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tenaga hijau. Di samping itu, sektor tenaga solar membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat, contohnya seperti jurutera solar, juruteknik pemasangan, penyelenggara sistem dan pakar kecekapan tenaga. Dalam jangka panjang, kos penjanaan elektrik juga menjadi lebih rendah. Hal ini demikian kerana tenaga matahari adalah percuma dan tidak terjejas oleh turun naik harga pasaran global. Menurut World Energy Outlook oleh IEA, pelaburan dalam tenaga solar menghasilkan kesan pengganda iaitu multiplier effect yang boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui rantaian bekalan, inovasi teknologi dan penggunaan tenaga yang lebih cekap. Yang kedua, kita pergi kepada tenaga hidro. Tenaga hidro merupakan antara sumber tenaga boleh baharu paling matang di Malaysia, khususnya di Sabah dan Sarawak. Contohnya seperti empangan Bakun dan Murum di Sarawak merupakan antara empangan hidro terbesar di Asia Tenggara dan berupaya menjana bekalan elektrik yang stabil dan berkapasiti tinggi. Sarawak telah muncul sebagai hub utama untuk tenaga hidro negara dan memainkan peranan penting dalam menyokong pembangunan industri berat seperti peleburan aluminium dan pembuatan berintensif tenaga. Bekalan elektrik yang stabil dan murah menjadi faktor utama penarik pelaburan sektor pembuatan, terutamanya pelabur asing. Dari segi ekonomi wilayah, pembangunan tenaga hidro dapat membantu merangsang pembangunan infrastruktur, membuka peluang pekerjaan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan, terutamanya di Sabah dan juga Sarawak. Dalam jangka masa panjang pula, Malaysia juga berpotensi menjana pendapatan ekspor tenaga, iaitu tenaga elektrik ke negara jiran atau melalui integrasi grid serantau. Menurut laporan Kementerian Ekonomi, tenaga hidro menyumbang kepada kestabilan sistem tenaga nasional dan menyokong pertumbuhan industri berat secara berterusan. Yang ketiga iaitu tenaga biogesim ataupun biogas. Sebagai salah satu pengeluar minyak sawit terbesar di dunia, negara Malaysia mempunyai kelebihan unik dalam pembangunan tenaga biogesim dan juga biogas. Sisa sawit industri seperti tandan kosong, cecair buangan kilang POME dan serat sawit boleh digunakan ataupun dijadikan untuk menjana tenaga elektrik dan juga tenaga haba. Penggunaan biogesim secara tidak langsung memberi nilai tambah kepada sektor perlandangan dan perladangan dengan menukarkan sisa kepada sumber ekonomi baharu. Hal ini demikian kerana
dapat membantu mengurangkan pembaziran sisa pertanian, masalah pencemaran alam sekitar. Pada masa yang sama, ia secara tidak langsung dapat mewujudkan industri tenaga berasaskan pertanian yang mampu menyokong ekonomi luar bandar. Dari sudut sosial, pembangunan tenaga biojisim dan biogas menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar serta secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Menurut World Bank, penggunaan biojisim mampu meningkatkan nilai tambah kepada sektor agrokomodi dan menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Yang terakhir, kita pergi kepada tenaga angin. Umum mengetahui berbanding negara lain, negara Malaysia berpotensi dengan tenaga angin adalah terhad. Hal ini demikian kerana kelajuan angin yang rendah dan tidak konsisten. Namun begitu, kajian masih dijalankan terutamanya di kawasan pantai, pulau dan luar pesisir bagi mengenal pasti potensi pembangunan tenaga angin berskala kecil ataupun hybrid. Walaupun sumbangan yang kecil buat masa ini, tenaga angin tetap mempunyai nilai yang amat strategik sebagai sebahagian daripada kepelbagaian sumber tenaga negara dan sebagai platform penyelidikan serta inovasi dan teknologi. Seterusnya, kita pergi pula kepada kesan sumber tenaga alternatif terhadap kedudukan ekonomi Malaysia. Pembangunan projek tenaga hijau dapat merangsang sektor pembinaan kejuruteraan dan teknologi, rantaian bekalan, industri hijau seperti pembuatan panel solar, bateri dan sistem grid ini mampu berkembang. Selain itu, dengan peningkatan penggunaan tenaga alternatif, kita dapat kebergantungan terhadap subsidi api fosil dapat dikurangkan. Hasil kerajaan akan menjadi lebih stabil kerana tidak perlu terlalu bergantung kepada turun naik harga minyak global. Yang ketiga, negara yang mempunyai dasar tenaga hijau yang kukuh lebih berdaya saing dalam menarik pelabur asing. Malaysia secara tidak langsung akan dilihat sebagai destinasi utama pelaburan yang stabil dan mampan. Apabila ekonomi Malaysia kurang bergantung kepada petroleum dan import tenaga fosil, kita dapat mengurangkan risiko ketidaktentuan akibat turun naik harga minyak global secara tidak langsung dapat dikurangkan. Kesimpulannya, tenaga petroleum merupakan salah satu tenaga yang sangat penting dalam mengukuhkan ekonomi negara Malaysia melalui pendapatan, peluang pekerjaan dan yang ketiga ialah pembangunan industri. Tidak dapat dinafikan juga bahawa sumber alternatif memainkan peranan yang penting dalam membangunkan negara kita ini kerana sumber alternatif juga mampu menampung dari segi ekonomi sekaligus dapat berlaku pertukaran wang nilai dengan negara luar. Sekian, itu sahaja dari kami. Terima kasih.